Dalam bidang pendidikan, banyak jurucakap juga menyentuh, maka dengan ini UMNO menyokong dan menyarankan agar suatu akta perlindungan kepada guru-guru Malaysia diwujudkan. Ini adalah untuk melindungi para guru. Dari segi pelaksanaan disiplin, dari segi beban tugas, dari segi kebajikan. Kerana di zaman kita, bila guru rotan kita mengadu pada mak bapak. Mak bapak tanya, berapa kali kena? 3 kali. Bapak kata, nah. Cikgu 3 kali, aku rotan kau 6 kali. Zaman sekarang, bila anak mengadu mak bapak, cikgu tanya, bapak tanya cikgu mana? Dia pergi ke sekolah. Dia rotan cikgu tu atau marah atau buat laporan polis. Itu sebab perangai kita, perangai elok. Sekarang ni elok juga, tapi kita nak bagi lebih elok. Guru-guru mesti diberikan perlindungan, diberikan protection. Begitu juga untuk peperiksaan penilaian darjah 6 dan peperiksaan tingkatan 3. UMNO menuntut kedua-dua periksaan ini diadakan semula oleh Kementerian Pendidikan. Saya mahu sokongan daripada para perwakilan supaya perkara ini diterapkan di dalam Majlis Peperiksaan Negara. Mesti dilaksanakan dan kita beri pertanggungjawaban ini kepada Yang Berhormat Senator Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir untuk membawa mandat perwakilan dalam majlis itu.